tak mudah. Tak mudah bila manusia tetap manusia. Macam tadi Datuk, yang saya bercakap tu tadi, dia tak datang mula dengan niat pun. Ya. Tapi bila dia ada kuasa, Kuasa, dia ada ruang, ya, dia datang terdedah. dia terdedah. Dia terdedah. Benda ni dia terdedah sebenarnya. Asal dia mungkin dalam perjuangan dia, mungkin asalnya tu betul, niat dia tu. Tetapi apabila dia sudah kuasa, baru dia melihat depan dia atau apa dia, realiti sebenarnya kuasa ni. Pada ketika tu dia akan mula dicabar oleh hasutan syaitan, iblis, semua akan ada, dan juga hasutan daripada mereka-mereka yang ada kepentingan. Saya tahulah sebab saya pun daripada kaki tengah saya masuk dalam politik, saya tahulah. Saya berani cakap Datuk pun sebenarnya terdedah kan. Datuk pegang jawatan dalam negeri itu kan. So bagaimana Datuk uruskan perasaan Datuk. Setiap orang tu bila dia ada kuasa, dia akan diuji dengan perasaan tu. Betul. Aku nak ambil ke? Ataupun tak, ini aku tak akan ambil lah. Dia sebenarnya di segi yang doktor kata mengenai dorongan tu, asal dia tak ada apa, tak mau. Tetapi golongan yang ini salah pihak golongan yang nak memberi ni. Golongan yang ada kepentingan ni. Depa punya kerja. Dia kan kerja. Dia sudah set bahawa dia ni ada kuasa. Di tangan dia nak lulus satu benda, dan dia ada kuasa untuk meluluskan sesuatu lah. Macam dia jadi exco ke MB ke, dia jadi wakil rakyat ke, ada yang berlaku cerita tu. Jadi orang yang golongan peniaga yang tidak ada batas ni. Ada peniaga yang ada batas halal haram. Yang peniaga dia kira dia nak perniagaan, dia nak buat untung dengan perniagaan. Itu golongan dia. Dia tak kira ni betul ke tak betul, dia tak baca. Adil ke tak adil, nilai itu tak ada bagi dia. Jadi dia akan mencari apa saja cara untuk mempengaruhi mereka yang ada kuasa ni, terutamanya dalam politik ni, untuk supaya memberi advantage atau favor kepada hak dia punya. Sebab dalam sistem kerajaan ada juga berlaku bahawa benda ni dibuat secara perolehan secara tawaran terbuka, mana kata semua pihak boleh masuk. Ada juga salah guna kuasa tu dia buat dia buat secara runding. Runding itu ada elemen salah guna kuasa. Sebab apa? Tak ada tender, satu saja masuk. Okey, jadi dia punya study, saya tengok yang terjebak ni, yang mudah terjebak ni sebenarnya. Pertama, dia akan study kawan ni terang mana dia punya personality. Itu peringkat mereka akan buat sampai tengah tu. Dia ni sebenarnya mana tu? Depa ni, depa pergi hantar satu konsultan kot lah, personality check. Datuk Fakrul ni macam mana? Dia study. Dia ni orang yang kita boleh runding ke? Jadi saya tengok bila saya dah masa saya jadi juruterah biasa, biasa saya tak ada kuasa sebab saya bawah. Saya cuma pergi tengok projek sikit-sikit gitu lah kan. Tetapi bila saya jadi ketua jabatan, kuasa sudah ada tangan saya. Saya meluluskan bayaran. Tanda tangan saya menyebabkan bayaran itu cepat atau lambat. Kelulusan projek setengah-setengah tender dalam tangan saya boleh sokong siapa saja. Yang saya boleh ada shortlisted, saya boleh sokong siapa saja. Suruh tu kerja, saya potong tak? Masa tu pegang jawatan-jawatan tu, ni lah kita kata syarikat-syarikat ni, company, dia pun ada hantar orang mai ikut Datuk, tunggu.